Baliklah kena hafal. Ya, Bayu. AI. Kenapa ni? If korang pernah rasa semua benda tu. Awak datang ke DVD yang betul. So, seperti mana korang tahu result sebab baru keluar hari tu. And these are my results. Ta-da! Honestly speaking. I'm not a gifted person. Okay. So, mesti korang tanya. Habis Faiz, macam mana kita nak score saja membaca? Don't worry, I will cover you. So, in today's video, saya akan share kepada korang real tips yang actually korang boleh buat and actually akan membantu korang to score. I also use these tips. So, boleh kata tips ni saya dapat daripada orang and also from my own experience. Let's go! I know the first tip is very lame, benda ni memang cliche, semua orang sebut benda yang sama, but it's actually really work and it's actually true, which is fokus dalam kelas. Okay, actually, when you are focusing in class, awak bukan semata-mata orang kata boleh memahami tau. The reason why korang kena fokus dalam kelas adalah supaya korang boleh dapat general idea of the lesson. Yes, I know, it's normal. It's normal for people to forget apa yang cikgu diorang ajar. For sure, tak semua orang boleh keluar dari kelas and boleh ingat sebiji-sebiji apa yang cikgu korang ajar kat depan. But at least, bila korang fokus, korang akan dapat general idea. Katakanlah kalau cikgu korang tengah ajar tentang, you know, as simple as cells for biology. Itu pentingnya kenapa ada general idea ni adalah supaya memudahkan korang sebenarnya bila korang nak revise. Nanti bila korang nak, orang kata cikgu bila korang nak belajar visual kan, untuk ulangkan ingat kat exam ni cikgu nanti bila korang baca. Okay? So fokus di kelas, jangan tidur, jangan borak, jangan kacau. Second tips untuk score dalam subjek membaca ialah you need to put your own effort. Awak jangan mengharap kepada cikgu semata-mata. Yes, memang cikgu akan selalu bagi effort yang lebih. Countless of handouts, countless of practices diorang lakukan, diorang conduct dalam kelas, berbagai aktiviti interaktif diorang buat. But please, jangan berharap kepada cikgu semata-mata. Jangan kena tunggu cikgu depan mata baru korang nak belajar. That is not how subjek membaca work. Do your own notes. Make your own time untuk revise. Jangan bergantung pada kelas tambahan semata-mata. Di sinilah korang kena bijak. Korang dah umur 17 tahun. Korang patutnya dah pandai untuk urus masa korang. Korang dah patutnya pandai untuk handle benda-benda macam ni. My third advice ataupun tips adalah do revise. Ulang kaji. Alamak, saya tak boleh ulang lah kayak awal-awal. Saya ingat ada short term memory tu saya lupa. Actually, untuk awak ingat satu benda supaya dia lekat dalam otak, awak kena buat je repeatedly. What I mean by mengulang bukanlah setiap hari ulang benda yang sama. Revise strategically. Ulanglah mungkin dalam sebulan mungkin 3 kali saja. I know some people akan rasa macam, oh my god, this is so buang masa. Kenapa aku nak buat awal-awal? Kenapa aku tak boleh je buat tujuan nanti? Actually, bila korang dah banyak kali hafal satu benda and korang keep repeating benda tu, korang sebenarnya boleh trick korang punya minda bahawa benda tu penting yang menyebabkan korang ingat benda tu. Benda ni memang ada dalam kajian psikologi. Korang boleh cari. So katakan korang dah baca topik, katakan topik menstruation cycle contoh kan. Lepas bila korang dah baca banyak kali, bila korang nak revise for the real exam, jadi korang baca, korang akan macam, oh ni aku pernah baca. Kenapa tak rasa perasaan tu? Perasaan tu bukannya datang saya saja tuan korang. Itu perasaan tu hanya akan datang kalau korang banyak kali repeat benda tu. Okay, the next tips yang saya boleh bagi adalah practice. Okay. What I mean by practice adalah korang boleh buat macam-macam cara. Some people akan buat pop quiz, some people akan buat planning method lah, whatsoever. Bergantung pada korang, bergantung pada cara yang korang selesa. Macam me personally, yes, I did the Feynman technique, which is saya mengajar orang lain. Practice makes perfect. Korang pun dah banyak kali. Korang buat past paper ke, korang buat soalan-soalan ke, kan. Macam saya dengan kawan saya, kita orang memang akan buat macam pop quiz lah. And especially macam korang tahu, macam saja membaca ni, dia bukan hanya semata-mata korang membaca dan menghafal, tetapi some questions you need to answer it with technique. Contohnya macam biology kan, kita ada soalan negatif lah, soalan kuantitatif lah, kan. Macam apa sejarah kan, dia punya soalan kebat dia kan, dia ada soalan message, ada soalan iktibar, ada soalan pendapat. Semua tu menggunakan teknik berbeza-beza. Sebab kadang-kadang jumpa korang dah betul, tapi bila teknik salah, then korang tak dapat markah. The next tips yang saya rasa tak ramai orang cerita, and actually it's very helpful, especially kalau korang ada dekat-dekat dengan exam besar macam SPM ke, exam semester ke, adalah hafal skema. I know some people akan rasa macam, Kenapa nak hafal skema? Bukan sepatutnya saya kena faham dulu konten ke?
Yes, actually korang memang sepatutnya kena ada faham content dulu. Katakanlah kalau masa mencubui korang memang tak sempat, memang tak ada masa tu semua tu, apa skema. Last year, nak dekat cerita, nak dekat-dekat exam sejarah, kita orang memang banyak sangat aktiviti sekolah tau. Sebab kita orang sekolah asrama, kalau sangat pack dengan aktiviti, program tu, program ni, camp tu, camp ni. So, the only way untuk kita orang survive subjek membaca adalah kita orang hafal skema. Bahkan, Jabatan Agama Islam kat sekolah kita orang pun, cikgu-cikgu, ustaz-ustazah pun menggunakan approach ni. Setiap kali ada kelas tambahan agama Islam, itu dia aktiviti kita orang, iaitu hafal skema jawapan. Transmit skema jawapan. And bagus ni bila korang hafal skema ni adalah first, korang dah tahu apa main point yang korang kena tahu sebenarnya. Sometimes dalam buku teks, ayat jela-jela, korang kadang-kadang confused. Ini ke point dia ke ini point dia. So bila korang tengok skema macam korang tahu, oh daripada 7 ayat tu, 2 ayat ni je point. Itu first benefit kalau korang hafal skema. Second, kalau korang hafal skema adalah korang dapat tahu terus cara teknik menjawab. Contoh ni macam mana cara jawab soalan quantitative biology. Betapa pentingnya nak kena ada perkataan more atau less atau no. Saya harap video ini sedikit sebanyak dapat membantulah korang ya, macam mana nak skor saja membaca. For sejarah, saya akan nasihatkan korang untuk really focus the first 2 chapters and last 2 chapters for each tingkatan. Kenapa saya kata fokus kat topik ni? Sebab topik-topik ini biasanya memang wajib akan masuk dalam esei sejarah. So I think that's all for this video. So insyaAllah apa-apa yang saya share dalam video ni membantu. So good luck kepada pelajar-pelajar tingkatan 5. Semoga maju jaya dalam SPM. Bye!